Persoalan dia sangat-sangat simple. Jangan hanya bercakap. Keluarkan satu bukti yang saya kata, saya memang kata anak tu bukan anak saya. Keluarkan satu bukti yang saya kata, kalau saya bawa keluar bukti, memang bukan saya bawa keluar pun. Dah ada terbukti yang orang labelkan anak-anak saya. Ada bukti tau. Yang saya kata, mana bukti dia? Sebab tu saya diam je. Jangan hanya bercakap. Sebab bila saya tak cakap apa-apa, orang tunjuk bukti sampai panggil anak-anak saya tak ada bercakap pun. Syuk takkan biarkan macam tu. Kalau betul dia dah failkan tentang mahkamah apa semua, Syuk tengah tunggu surat mahkamah. Kalau betul dah failkan cerai, mesti akan keluar surat mahkamah. Tapi kalau perkahwinan pun masih belum berdaftar, macam mana nak isukan mahkamah? Korang nak sedap promote produk dan servis korang? Roger je. Kenapa tak berdaftar lagi? Boleh tanya Farah kot, sebab dia suka bercerita. Bukan lebih kepada kecewa, saya lebih kepada kita pernah hidup sekali kot. Media sosial bukan tempat dia. Hari ni saya cakap dalam cerita aku, mungkin aku hero. Dalam cerita engkau, mungkin engkau hero. Tapi hakikat dia sama-sama ada salah. Bila dah tahu sama-sama ada salah, bukan media sosial tempat dia. Kesalahan ni kalau dengan manusia, minta maaf dengan manusia. Dengan Allah, minta ampun dengan Allah. Kalau betul isu Syuk ni seorang yang tak bertanggungjawab, Syuk adalah kaki pukul, kenapa isu ni tak pernah keluar ketika Syuk dengan ex-wife dulu? Melainkan yang keluar memang betul-betul diakibatkan salah Syuk yang curang. Kalau Syuk tak bertanggungjawab dengan anak-anak, kenapa anak-anak sendiri pun tak pernah mengadu? Mungkin dulu Syuk salah. Memang realitinya salah apa yang Syuk buat pada ex-wife Syuk dulu. Tapi selepas tu insya-Allah tanggungjawab untuk anak-anak rasanya tak ada pernah berbangkit. Dan jangan lupa guys, like, follow, komen dan share untuk video menarik yang seterusnya.